Okay bro, hari ni aku nak tunjuk kereta yang aku baru je beli. So Honda EG lah. Dia ada banyak version tapi aku senang sebut EG9 sebab model sedan. So aku tak buka selimut habis sebab benda ni sekejap je. And then hari ni aku cuma pergi dekat kereta ni untuk buat housekeeping sikit lah bahagian interior. So ni barang-barang yang aku akan buang. Dalam masih alright. Asasnya kalau kita tengok, okay, first kereta ni manual lah. Kita pakai 3 pedal. Tu bukti dia manual. So kereta ni bukanlah kereta yang mungkin sesuai untuk gadis-gadis. Tapi tak apa sebab aku ada kereta auto. Aku ada 2 biji kereta. Kereta auto lagi sebiji. So kalau katalah dah ada pasangan nanti dia tak ada kereta, kereta auto tu lah aku bagi kat dia. Okay. So steering masih standard, and then sistem audio pun masih standard lagi. Aku just on kan dia punya sistem AUX guna Bluetooth punya wire Mac Dudu. And then bila aku record waktu driving, aku akan gunakan stand tu dan aku akan letak kat belakang lah. Tapi for now kereta ni aku baru je tinted. So tinted spek JPJ ya. Belakang memang maksimum lah 95%. So bercakap pasal tinted, aku cerita pasal harga sikit lah. Package yang aku ambil untuk keliling kereta ni bernilai RM399. Tapi aku buang. Aku tak pakai cermin depan package tu. Aku pakai keliling sampai belakang saja. Sebab dekat depan aku pakai package yang lain. Tinted untuk depan ni sahaja bernilai RM350 untuk skeping tu saja. Reason dia sebab yang ini dia punya UV 99% and then dia punya IRR, maknanya untuk reflect panas 95%. So memang kereta tak panas lah walaupun kita memandu dalam keadaan panas. So aircon cepat sejuk sebab temperature dan UV yang sampai sini dia akan reflect. Kadar reflect tinggi walaupun cerah, dan ini spek JPJ. So kalau cerita pasal tinted, lebih kurang RM600 lah untuk kereta ni saja. Belakang 95% lah yang dibenarkan JPJ. Sebab aku kalau boleh nak memang kereta gelap, sejuk. Cara terbaik untuk lagi sejuk adalah sebenarnya depan ni kita gelapkan sekali. Dia akan jadi lagi sejuk. Tapi benda tu tak menepati JPJ spec. So tiap kali roadblock memang akan kena tahan lah. Leceh lah macam tu kan. So kita nak kereta ni on the road secara legal, tanpa ragu. So sport rim Engkai, aku tak ingat apa nama sport rim ni, 15 inci. Tayar ni bila aku check balik, owner asal pakai, ini tayar pada tahun 2019. So soon punya projek memang aku akan tukar tayar lah. Sebab aku dah mula nampak ada stretch. Dia belum berekahan tapi dah mula ada stretch, walaupun bunga masih cantik. So untuk tayar yang dah berusia 6 tahun ni, aku boleh kata dia punya rubber agak keras. Next project adalah menggantikan part-part macam signal. Owner asal buat tinted, tak apa handsome. And last, lampu belakang aku ingat nak coating je, tapi bila aku tengok selain pada kusam, dia dah ada rekahan. Better kita tukar baru. Adakah albino? Tapi aku rasa aku pakai yang biasa je. So pada asasnya, if compare to Honda City yang aku dah pakai sebelum ni colour kuning, kereta ni lagi sedap untuk long distance, top speed, kanjo lah. Dan of course dia manual. Yes, ini lagi satu benda yang aku dah sampai dekat kedai detailing semalam, aku lupa. Sepatutnya aku matikan colour chrome ni. Mungkin aku boleh buat sendiri juga kalau aku ada masa lah. Okay, tak payah start engine lah, bunyi memang kuat. So untuk yang bertanya, engine dia engine 1.6. So memang engine yang kuat. Single cam 1.6 D16
So aku on the way untuk masukkan head VTEC dan beberapa barang-barang panas dalam jantung dia, antaranya upsize piston dan juga upsize crankshaft, menjadikan sisi lagi besar pada sekarang sebelum kita buat bolt on turbo. Okay. So itu dia. Next video aku share lagi. Bye bye.